untuk merebut pingat emas. Jadi Gloria Gracia turun untuk cuba memenangi pingat emas dan menambahkan kutipan pingat untuk Malaysia. Juga berlangsung di kort-kort yang lain sebagaimana yang boleh kita dengar daripada pengumuman. Ini dia atlet negara Wong Tze Gloria Gracia ataupun Gloria Gracia Wong Tze. Di sini yang hadir ke Korat Hall untuk menyaksikan atlet-atlet para, di mana Radayana akan memulakan serve. Kandas. Cantik untuk melakukan return. Cuba melakukan akhir dengan kemenangan 3-1 pada Indonesia, manakala Gloria telah menewaskan Radayana. Gloria dengan serve. Satu lagi. Kandas pula kali ini. Gloria dengan serve. Smash yang forehand smash yang sedikit tersasar namun berjaya mendapatkan satu mata. Tak lepas. Servis yang baik. Mata cepat dan terus meningkat. Variasi servis. Radayana dengan servis. Itu dia kemenangan game pertama untuk Gloria. Dengan Gloria melakukan serve. Mata pertama untuk Radayana. Satu rally yang agak menarik. Cantik lihat oleh Gloria. Kini Gloria dengan serve. Itu dia mata pertama untuk Gloria. Satu lagi slice serve yang baik. Itu yang saya katakan tadi, variasi servis menjadi senjata utama. Kembali dengan servis Radayana. Indonesia berikan kata-kata semangat untuk Radayana. Kali ini Gloria dengan servis yang menarik. Lagi servis daripada Radayana. Baik dalam return yang dilakukan oleh Gloria. Radayana untuk melakukan return yang kemas. Satu lagi servis perlawanan ini untuk ping pong. Sama ada
normal pimpong ataupun para pimpong memerlukan balik untuk menumpukan perhatian. Perlawanan disambung. Radiana melakukan serve. Kali ini baik daripada Gloria. Gloria merupakan pemenang pingat emas di kejohanan Asian Youth Para Games Bahrain 10. Untuk singles dan gangsa di Para Challenger Astana. Untuk acara women single TT10 di kejohanan Sukan Para ASEAN 2017 baru saja tamat. Sekali lagi kemenangan yang memihak kepada Gloria untuk memenangi game kedua. Ketiga Radiana untuk melakukan servis. Baik. Kali ini backhand block. Cantik dengan curve Rukan Radiana. Itu dia. Kali ini Radiana yang lebih agresif. Oh, baik. Cuba melakukan comeback untuk game ini. Dia harus melakukan comeback atau harus memenangi gold medal match ini. Baik permainan daripada Radiana. Ini mata berturut-turut sebagaimana yang dipamerkan di game yang kedua. Itu kekuatan ataupun strength Gloria. Servisnya. Oh, rally yang baik. Servis dilepaskan, spin halus. Keluar. Peluang untuk merapatkan kedudukan mata dengan servis. 6-9. Bijak. Kanas. Itu dia. Mata ke-9. Cuba bermain safe. Namun peluang itu terus disambar oleh Radiana untuk memenangi game yang ketiga. Perlawanan best out of 5 ini. Gloria hanya memerlukan satu lagi kemenangan. Lagi dengan servis. Ini dia. Mata pertama untuk Gloria. Sekali lagi baik di depan dengan satu mata. Karena sudah menyangka lawannya akan melakukan untuk memberikan mata kedua dan juga mata ketiga di game keempat ini. Servis masih lagi pada Radiana. Kali ini kesilapan Radiana. Forehand smash. Dengan satu mata di depan
Gloria melakukan servis. Sekali lagi pergerakan ataupun permainan yang sama. Sekali lagi kandas daripada Gloria. Kita ingin menyaksikan itu dia. Mata ketujuh untuk Gloria. Ya. Kini kembali terikat. Forehand Radiana. Yang dilakukan keluar untuk memberikan match point kepada Gloria. Ayo Gloria. Hanya satu mata saja untuk secure gold medal ataupun pingat emas. 10 sama. Ya. Kembali terikat. Kini 11 sama. Radiana dengan servis. Itu dia. Kita ke game penentuan. Untuk kita ke game penentuan 2 sama. Game kelima. Pemenang game ini akan memenangi pingat emas. Mata kedua untuk Gloria. Untuk terus menjarakkan sekurang-kurangnya dengan 2 mata. Satu smash yang padu. Baik daripada Radiana. Game penentuan. Game kelima. Ya. Meja. Ya. Satu lagi mata dimenangi. Untuk kedudukan kini 5-2. 1 point at a time, Gloria. 1 point at a time. Satu lagi menang. Mata dimenangi oleh Gloria. Dua mata berjaya dimenangi Gloria. Hasil kesilapan Radiana. Dengan servis di tangan. Ya. Mata ke-8. Untuk Malaysia memenangi pingat emas di dalam acara Women's Single TT10 Finals. 2 mata lagi. Semakin berkeyakinan Gloria Wong. Ini dia match point untuk Gloria. Melakukan comeback. Masih lagi dengan servis. Itu dia. Itu dia mata kemenangan.
Satu lagi pingat emas untuk Malaysia dimenangi melalui acara para pingpong dimenangi oleh Gloria Gracia Wong. Game yang berlarutan hingga ke game penentuan. Menang selesa nampak agak mudah untuk game pertama dan kedua. Namun Radiana, atlet para pingpong daripada Indonesia, melakukan comeback, melakukan save untuk memenangi game ketiga dan keempat. Untuk memberikan tentangan dan cuba menyaingi Gloria. Namun Gloria yang kelihatan lebih tenang bermain di game kelima, terus mengutip mata demi mata dan terus memenangi perlawanan akhir untuk pingat emas bagi acara women single ataupun perseorangan wanita TT10.